أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهده الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا ونبينا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Semua yang saya hormati, semua yang saya kasihi, alhamdulillah. Seperti biasa, seperti amalan orang-orang yang hati mereka sangat baik dengan Allah, kita mulakan nafas kita ini dengan menzahirkan dan melahirkan perasaan syukur yang tidak terhingga ke hadirat Allah. Dengan nikmat kurnia limpah daripadanya lah sama-sama kita dapat pada pagi ini duduk dan menyatukan hati kita dalam taman syurga. Semoga membiasakan diri dengan berada di taman syurga ini menjadikan kita bersikap dengan sikap seorang ahli syurga, berfikir cara fikir seorang ahli syurga, berwatak dengan watak ahli syurga. Kerana kita dijemput oleh Allah hakikatnya untuk program yang didatangi sama oleh golongan para malaikatul muqarrabin, dan rasakanlah juga dalam diri kita ini, di hadapan kita itu, di belakang kita, di kanan kita, di kiri kita, di atas kita, naungan malaikat yang diutus dan dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendamping diri dengan kita, untuk mendoakan keselamatan dan kesejahteraan untuk kita. Sebab itulah Masya Allah, alangkah banyak kebaikan-kebaikan yang kita telah dapat daripada satu kebaikan yang diberikan oleh Allah. Dan pada hari ini kita membincangkan dalam tafsir menggunakan tafsir daripada surat Yasin, tetapi saya masih membincangkan pada mukadimah. Kita masih pada tafsir atau mukadimah pada mukadimah. Dan saya suka kalau pada dalam mukadimah ini kita dapat melihat terlebih dahulu apa yang dibahaskan tentang Al-Quranul Karim itu sendiri, ya, tentang Al-Quranul Karim itu sendiri. Kerana yang kita nak tafsirkan, yang kita nak bincangkan, yang kita nak huraikan, yang kita nak jelaskan, kelas kita ya, kelas kita. Bulan Ramadan. Ya, betul ya. Di sana ya. Sebelum itu kita ada berapa kelas sebelumnya? Dua sebelum Ramadan. Satu Ramadan, sekarang yang keempat. Betul ya? So far kita ada dua. Satu sebelum dan satu Ramadan. Oh, dua saja. Satu sebelum, satu Ramadan, sekarang yang ketiga. Ya. Oh. Baik. Jadi sebab itu bagi yang ada dalam kitab ni, alhamdulillah saya suka kitab ini sebab dia sangat mudah dibawa. Ya, kalau kita tak sejarah lain yang sebenar itu berat sekali. Dan ini kita ambil maudhu'nya. Maudhu' ni maknanya tajuk Yasin itu. Jadi telah dibukukan di sini dengan cara yang sangat cantik lah. Dan kalaulah
semua yang saya kasih sekalian, kalaulah masih di permulaan ini, mari kita definisikan Al-Quran yang kita nak tafsirkan itu. Boleh? Kita definisikan Al-Quranul Karim yang kita nak tafsirkan itu. Boleh? Hari ini katanya jamaah raya ya? Ya, sejak lagi jamaah raya ya? Semua raya tu pun ada lah. Yang senyum kan, ceria. Ini macam masam pun ada kan. Saya kocok juga ni kan. Okey, jadi kalau kita mari kita bincang sama-sama, dan saya sentiasa sedar bahawa bila saya membincangkan benda-benda yang asas, maka dia bukanlah sesuatu benda yang baru, tetapi kita nak, orang kata nak polish dia, nak apa ni, refreshkan. Maka marilah dalam kita buka kitab ini ya. Dulu kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dulu kan. Okey. Okey, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian insya-Allah nanti kita akan bincang alhamdulillah hamdan muafiyan li ni'amihi ini. Kemudian saya nak kita lihat balik tentang tafsirul Quran. Mari kita definisikan Al-Quran itu. Mari bila sebut Al-Quran, apa itu Al-Quran? Mari kita definisikan dia. Kita define. Boleh? Kita buat dalam bentuk bincang. Saya ni duduk atas ni tak berapa best. Kalau duduk kat bawah, duduk dekat kapat lagi best. Tapi bila atas ni jadi macam formal sangat. Jadi saya rasa macam jauh sangat malaikat VIP pun ada, malaikat biasa pun ada. Kan? Jadi jauh sikit lah. Tapi janganlah itu menjadi penghalang untuk kita berdiskus dan berbincang insya-Allah ya. Dan bila saya tanya, bukanlah memuji, tidak sama sekali, tetapi nak menghidupkan majlis ini Miftahul ilm as-su'al. Kerana bila datang soalan dalam minda kita, maka di situ anak kunci untuk terbuka ilmu yang baru. Maka sebab itu bila saya tanya, okey, contohnya sekarang ni, okey, mari kita definisikan Al-Quran. Kita definisikan Al-Quran itu terlebih dahulu. Apa itu Al-Quran? Ma huwa Al-Quran? Ma huwa Al-Quran? Apa yang first sekali kita nak faham apa itu Al-Quran? Ya, okey. Saya dengar definisi yang pertama, hampir sepakat saya dengar cakap tadi. Yang pertama, Al-Quran, definisi yang pertama adalah huwa kalamullah. Yang benar, alhamdulillah kita telah menyebut definisi yang sama didefinisikan oleh para ulama-ulama yang membahaskan ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu tentang penafsiran Al-Quran. Ulumul Quran adalah ilmu yang membincangkan tentang apakah yang patut ada pada mentafsirkan Al-Quran. Dia belum tafsir Al-Quran, didefinisikan Al-Quran. Okey. Baik, alhamdulillah kita sebut, jom kita kembangkan sedikit. Kita kembangkan sedikit bahawa Al-Quran yang kita nak bahaskan ini daripada surah Yasin yang kita pilih, maka Al-Quran itu definisinya yang pertama adalah kalamullah. Apa maksud kalamullah? Apa maksud kalam terlebih dahulu? Kata-kata. Okey, perkataan adalah kata-kata. Boleh tak kita katakan bahawa Al-Quran adalah kata-kata Allah? Okey, yang ni pun, yang ni setelah kita dapat dia punya tajuk tu, kembangkan sedikit insya-Allah kefahamannya supaya selari dengan kefahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana persoalan kalamullah ini menjadi topik yang sebenarnya menjadi fitnah yang besar dalam dunia Islam sejak zaman akhir. Ya, kerana ada yang menyatakan bahawa Al-Quran adalah kalamullah dan sifat kalamullah itu qadim lagi azali. Dan bila sebut dia adalah kalam Allah, maka kalam Allah itu sifatnya qadim lagi azali. Makna qadim? Qadim maknanya lama yang tidak ada permulaan. Maknanya asal-asal. Bila sesuatu benda yang lama tidak ada permulaan, itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila kata makhluk dijadikan atau diciptakan, mesti ada tarikh mula. Ada pun Allah Subhanahu wa taala bila dinyatakan bahawa Allah itu sifatnya adalah qadim lagi azali. Azali itu makna berterusan. Qadim awal,
yang tidak, permulaan yang awal yang tidak ada permulaan, itu qadim. Baik. Menjadi fitnah besar memahami Al-Quran kalam Allah ini sebab pada zaman-zaman setelah Islam itu, lepas daripada zaman para sahabat tabi'in, menjadi fitnah besar, sehingga ada yang beranggapan di kalangan ulama Islam itu sendiri beranggapan dia adalah merupakan kalam Allah dan kalam Allah adalah makhluk. Ya, pendapat ini dipelopori oleh golongan Mu'tazilah. Dan ketika itu Masya Allah ramai di kalangan ulama yang dihukum bunuh kerana tidak menyatakan bahawa Al-Quran itu makhluk. Itu sekali. Kita sebut macam tadi simple saja, tetapi sebenarnya kalimah yang kita bincangkan ini menjadi satu polemik yang sangat berat dalam dunia Islam satu masa dahulu. Ya. Dan kita tengok Imam Abu Hanifah sebagai contoh, dipenjara dan diseksa, disebat kerana hanya persoalan kalam Allah ini. Baik, marilah kita tengok, bila sebut kalam, tadi kita katakan adalah kata-kata. Apa ciri kata-kata itu? Ya, Al-Quran huwa kalam. Bila sebut kalam, apa ciri kepada kata-kata? Yang pertama sekali, di mesti ada. Di mesti ada lafaz. Satu kata-kata, satu kalam mesti ada lafaz. Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufid. Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufid. Ya, kalau kita tengok kata, bila sebut kalam, dia mesti ada lafaz. Saya hendak pergi open house, tapi kena masuk kelas dulu, contohnya. Oh, lain yang memang kaki kelas kita ada open house ke tak open house ke, kelas tu yang penting. Alhamdulillah. Contoh, nampak tak? Ada tak lafaz? Ada tak lafaz tadi? Ada. Percakapan. Murakkab. Mana murakkab? Murakkab tersusun. Saya dulu, hendak yang kedua, pergi yang ketiga. Mesti tersusun. Sebab kalau tidak tersusun, tidak dikatakan kalam. Pergi, saya, open house, open. No, itu bukan kalam. Kita fahamkan tentang kalam itu dulu, ya. Dan mufid memberi faedah, maksudnya difahami oleh orang yang mendengarnya. Maka itu adalah kalam. Itu adalah kalam. Maka Al-Quran adalah kalam Allah. Maknanya sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma, ini cuma berarti, adakah lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, adakah merupakan kalam seketul yang keluar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini perlu dipahami. Maksudnya, macam saya sebut tadi, macam Allah menyebut begitu. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka kerana itu, Masya Allah, semua yang saya katakan dalam ilmu tauhid, dia ada mengajar kita satu benda, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai', maknanya Allah itu zat dan sifatnya, af'al dan perbuatannya tidak mungkin sama dengan apa-apa pun yang dibuat oleh makhluk. Jadi kalau begitu, bila sebut kalam Allah Ta'ala, maka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah lafaz yang kita baca dalam lafaz ini. Sebab lafaz ini adalah lafaz makhluk. Sebab makhluk, lafaznya tak sama dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tak tahu bagaimana, tetapi begitulah yang sampai kepada kita begini. Contoh, bila kita katakan lafaz, kalam adalah lafaz, adakah Allah memerlukan lafaz seperti lafaz makhluk? Tidak perlu. Manusia perlu. Macam mana lafaz ini keluar daripada mulut saya? Daripada peti suara, betul kan? Maka saya perlukan peti suara untuk mengeluarkan lafaz. Maha suci Allah. Adakah Allah perlukan peti suara? Maka tidak sama sekali. Nampak dah berbeza. Dah berbeza bila dikatakan kalam yang dibaca ini dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana itu, bila kita nak memahami perkara ini, barulah ada memahami tentang nuzul Quran. Dia pergi bawa pemahaman kita bagaimana nuzul Al-Quran itu. Okey, apa lagi yang saya nak cakap lafaz? Saya kena ada peti suara. Apa lagi yang saya kena ada? Kena ada gerakan lidah, potong lidah. Walau ada peti suara, tak boleh cakap.
Saya kena ada otot-otot dan bibir saya. Saya kena ada hembusan daripada paru-paru saya. Nampak? Kalam manusia. Kalam manusia. Baik. Kemudian bila dah keluar daripada saya, orang lain nak mendengarnya, apa yang saya perlukan? Supaya orang lain dengar apa yang diperlukan oleh saya. Orang yang ada telinga, mereka maknanya orang yang ada telinga. Pendengaran, itu lebih tepat lagi pendengaran, sebab ada orang ada telinga, tak ada pendengaran. Orang ada mulut, tidak ada percakapan. Ada orang ada lidah, tak ada percakapan. Okey, nampak tak? Jadi Masya Allah ada pendengaran. Baik antara mulut saya dengan pendengaran seseorang, apa yang saya perlu ada? Adanya udara yang menjadi medium untuk menyampai saya punya gelombang suara saya. Baik, semua ini kalam siapa? Lafaz siapa? Lafaz kita makhluk. Adakah Allah perlukan semua perantaraan ini? Semua tak perlu. Maha suci Allah. Maka sebab itu kita faham bahawa Masya Allah, walaupun kita katakan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah, tetapi dalam akidah kita memberitahu bahawa Allah tidak bercakap seperti cakap seorang makhluk. Maka sebab itu, maka datangnya memahami nuzul Al-Quran. Maka bila sebut nuzul Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril dalam kalam yang kita tidak tahu. Kemudian diturunkan sampai ke Lauhul Mahfuz. Daripada Lauhul Mahfuz turun ke langit ke dunia, atau disebut sebagai Baitul Atiq. Daripada Baitul Atiq turun kepada Nabi selama 23 tahun. Jadi Quran yang turun daripada malaikat Jibril itu, yang kita boleh baca, yang kita boleh faham, adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diterjemahkan perkataan itu dalam bahasa Arab. Baik. Kadang-kadang kita pun payah juga nak faham secara logiknya, macam mana kalam Allah tapi tak ada huruf, tak ada kata, tak ada depan, tak ada awal. Macam mana ya? Baik, jangan susah sangat. Dalam diri kita ada disebut kalam apa ni contoh? Yang penting kalam lisan. Kalam lisan. Ada lagi satu dalam diri namanya kalam nafsi. Dalam diri kita namanya kalam nafsi. Contoh, dalam hati kita bercakap, apa bentuk suara dia? Ada bentuk suara? Kita nak datang ke sini, kita nak datang. Ataupun sekarang kita nak bercakap, kita nak berfikir kan? Macam-macam berfikir itu dalam tengah kita berdialog dalam diri sendiri. Bahasa apa kita pakai? Tak ada bahasa. Kita faham tetapi bahasanya tak ada, betul kan? Tak tahu huruf, tak perlukan huruf, tak perlukan pergi suara. Nampak? Maka kerana itu namanya kalam nafsi. Maka kalam nafsi itu dipahami dengan jelas, tetapi tidak ada permulaan, tidak ada akhir, tidak ada huruf, tidak ada kata-kata. Maka sebab itu, begitulah sebagai contoh untuk kita memahami kalam Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi faham, alhamdulillah. Bila bila memegang Al-Quranul Karim, kita sangat bertuah. Kenapa? Satu-satunya kalam Allah ataupun word of God di atas muka bumi ini adalah Al-Quranul Karim. Satu-satunya kalam Allah ataupun words of God di alam Al-Quranul Karim. Mungkin kita kata perasan ni, mungkin orang lain perasan. Baik, sedangkan dalam banyak holy books yang dipanggil sebagai holy book, apa contohnya? Bible. Adakah Bible itu kalam Allah? No. Tak betul. Tidak, tapi orang yang asalnya. Apa bezanya bila sebut Al-Quran yang kita belajar ni? Apa bezanya? bezanya orang yang compile macam ni. Al-Quran kita definisikan adalah kalam Allah, datang daripada Allah. Okay, nanti definisi yang kedua, turun pada lidah Nabi. Nabi bercakap apa yang diturunkan oleh Allah. Bible? Contoh dalam Injil. Bible? Bukan Injil, Bible. Jangan terjemah Bible kepada Injil, Injil kepada Bible. Tak betul. Sebab Injil macam Quran, Taurat, Injil macam Quran. Maknanya wahyu turun pada Nabi, Nabi sampai pada sahabat dia. Adapun Bible ditulis di Bible ni kategori dia Version. versi. Bible ni
dia ialah orang, dia macam hadis. Bible ni consider dia macam hadis. Hadis ni maknanya orang tengok Nabi, orang cerita, oh aku dengar Nabi cakap, aku dengar Nabi berjalan, aku nampak Nabi berjalan. Jadi Bible adalah orang lain menulis apa yang mereka tengok dibuat atau dikata oleh Jesus. Adapun Quran adalah turun Al-Quran kepada Nabi, dan perkataan Tuhan itu diajuk balik, dibaca oleh Nabi SAW. Beza. Direct. Yang ni Jesus telah jadi susuk yang kedua. Maknanya daripada ada susuk pertama yang tengok dia. Maka sebab itu ini bukan kita tak kata, sebab memang begitu. Maknanya sebab itu tidak boleh declare itu sebagai perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan adalah Allah turunkan satu perkataan kepada seorang Nabi, Nabi sampaikan kata Allah cakap macam ni, Allah kata macam ni. Adapun Bible adalah orang tengok, dia kata, dia nampak Jesus cakap, Allah kata. Nampak berapa lapis. Jadi sebab itu Bible dia bukan adalah words of God. Simple. Bukan kita nak duduk nak kata tak. Memang begitu dia punya kedudukan. Maka sebab itu Al-Quran tak sama. Maka sebab itulah oleh kerana nak menormak, keluarlah cerita pula siapa tu? Salman Rushdie ya. Terkenal cerita itu apa tajuk dia? Satanic verses. Sebab dia faham Bible, tetapi dia nak menceritakan bahawa Muhammad itu mendapat sesuatu vision, sesuatu wahyu, ya. Tetapi bagaimana dia boleh sure itu adalah daripada Allah? Bagaimana itu sure daripada kalam Allah? Maka datang syaitan dalam bentuk sitara saja, cerita dia. Datang syaitan bagi tahu pada dia, maka Nabi itu berdamping dengan syaitan untuk mendapat verses, dan perkataan syaitan itulah yang disampaikan dan dihafaz dan diamalkan. Kita nak cakap pada Salman Rushdie, ya. Tapi dengan sebab buku itu dia dapat England. Buat buku macam tu dapat pergi penyerapan. Macam itulah penyebaran dia kadang-kadang kan. Tapi yang dia tunggu lagi ada orang kita kata okey, orang Islam ni kata bahawa bagus, Salman Rushdie itu bagus. Itu hanya membayangkan tentang betapa Islam ini sebagai agama yang universal. Liberal, maksudnya orang ada idea boleh letak. Okey. Kalaulah kita cakap macam dengan Salman Rushdie, kalaulah betul, kalau ni dalam bahasa Arab ada dua ya. Bahasa Melayu saya tak pasti. Bahasa Arab kalau sebut lau, kalau yang bermaksud never, lau. In dalam bahasa Arab kalau, tapi mungkin berlaku. Lau, kalau memang takkan berlaku. Saya kata kalaulah betul satanik versus itu datang daripada syaitan, tentulah dalam Al-Quran memuji-muji syaitan. Ada tak dalam satu ayat dalam Al-Quran bagi kredit sikit kat syaitan? Syaitan okey. Kenapa yang dikatakan didakwa bahawa datang daripada syaitan, tetapi Masya Allah semuanya mengatakan syaitan, melaknat syaitan, melaknat syaitan, mengutuk syaitan, jangan ambil syaitan sebagai kawan. Nampak tak? Maka Masya Allah kalaulah dia versus datang daripada syaitan, tentu syaitan ni Masya Allah ada bagi kredit kat dia. Tetapi kita belajar bahawa nak baca Al-Quran saja, fa iza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian nak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Yang direjam tadi, yang dilaknat. Baik. Definisi yang pertama adalah kalam Allah. Huwa kalamullah ta'ala al-mu'jiz. Definisi yang kedua diberi oleh ulama adalah kalam Allah itu adalah al-mu'jiz. Apa makna mu'jiz? Ma makna mu'jiz? Mu'jiz. Apa makna mu'jiz? Mu'jiz. Mu'jiz. Mu'jizat. Apa makna mu'jizat? Kelebihan.
Ha? Keistimewaan. Satu. Kelebihan. Keajaiban. Keajaiban. Definisi dia elok kita fahami dan kita hayati supaya nanti masa kita mempelajari tafsir surah Yasin ini, maka pada ketika itu kita datang merasai bahawa wow, Al-Quran adalah mukjizat. Mari kita nampakkan dulu mukjizat itu daripada kalimah apa sebenarnya. Ya. Cakap kuat tak tu? Kata zat. Mukjizat. Mukjizat. Mukjiz. Oh yalah, jadi mukjiz tambah mukjizat tambah balik ke mukjiz. Hai, sampai nampaknya open house di sini, masya-Allah ya. Mukjiz, mukjizat. Special. No, bukan zat. Mukjizat special. Kata Special Allah punya mukjizat ni ada. untuk Nabi-Nabi. Okey, alhamdulillah untuk Nabi-Nabi satu yang special. Baik, kita tengok daripada root perkataan. Perkataan itu diambil daripada kalimah ajaza. Ajaza makna lemah. Ajaza bermakna lemah. Ajus. Oh, nampak tu. Bawa bahasa Arab tengok dia lain. Kalau mengaji bahasa Arab dia lain. Dia tu keluar ajuz. Bila seorang tua yang sangat tua disebut sebagai syaikhun ajuz. Syaikhun ajuz. Alhamdulillah, ini tak lagi lah. Kita tidak. Ya. Apa? Sorry lah. Kita semua dah maksudnya. Ajuz bermaksud tua yang tua bangka. Ajuz makna tua yang lemah. Ajuz daripada kalimah mukjizat, daripada kalimah lemah. Apa maksud lemah? Melemahkan. Mukjizat daripada kalimah ajaza yu'jizu i'jazan mu'jizun mu'jazun a'jiz la ta'jiz ma'jazun mi'jazun bermaksud yang melemahkan. Yang melemahkan maknanya Al-Quran ini adalah benda ataupun mukjizat yang dibagikan kepada Nabi itu adalah benda yang melemahkan orang nak challenge Nabi. Maka Nabi Allah Musa AS diberi tongkat. Maka tongkat itu adalah mukjizat. Tak sama tongkat dengan tongkat-tongkat yang lain. Sebab itulah sampai hari ini Masya Allah buat Zionis merodok, menggali ke dalam lubang di bawah Aqsa nak cari tongkat tu lah. Nak mencari tongkat itu. Sebab tongkat itu adalah tongkat kekuasaan yang ada dalam tabut. Dalam tabut. Dan tabut itu ya, ada kekuasaan yang luar biasa. Anak kunci kekayaan, anak kunci segala macam yang diwaris sampai kepada King Solomon. Dan itu isunya benda ni. Kerana mukjizat itu dikatakan barang siapa memilikinya akan memiliki dunia ini. Kenapa? Melemahkan. Fir'aun yang begitu kuat, hebat kekuasaannya sampai hari ini orang boleh tengok muka dia. Betul kan? Hari ini orang dapat tengok. Ya Allah, bahkan setengah daripada Fir'aun tu rupanya bila saya tengok dalam National Geographic baru History Channel bahawa ada di kalangan Fir'aun yang begitu banyak yang telah dijumpai tersebut, ada Fir'aun yang bila dibuat CT scan ada kesan garam dalam paru-paru, pembuluh tenggoroknya, dan pada bahagian sinus dia penuh dengan garam, dan juga di sebalik lapisan kulitnya ada didapati garam. Apa maksudnya? Tenggolan. Ya kan? Maknanya nak membenarkan, ya takkanlah Fir'aun bisa macam garam kan, sampai dalam garam ada dalam dia gudang garam, tak ada, bukan, dia tenggelam. Baik, Fir'aun yang begitu kuat dan hebat itu, Masya Allah, dikalahkan, dilemahkan dengan hanya satu tongkat. Dan marilah kita cuba bayar, Al-Quran lebih hebat daripada tongkat Nabi Allah Musa. Dan Quran itu ada kat kita sekarang. Tapi definisi ni kadang-kadang tak berapa nak sampai dalam diri kita. Definisi ni kadang-kadang tak berapa sampai dalam diri kita. Maka sebab itu kadang-kadang kita tak dapat nak feel bahawa Masya Allah Al-Quran ini benar-benar barang siapa yang memilikinya, mempunyainya, dia dapat melemahkan siapa-siapa nak challenge dia. Syaitan nak challenge, syaitan lemah. Musuh nak challenge, musuh lemah. Orang nak iniaya kita, dia akan lemah. Maka Al-Quran itu melemahkan
yang nak challenge dia. Elok ni, definisi ni kena kita letak dalam diri kita. Masukkan bahawa Masya Allah, Al-Quran ni adalah satu yang sangat hebat. Ya. Saya sempat ke Filipina, ni campurlah pengajian kita ni. Saya suka kalau boleh bukan sekadar ambil ilmunya, tetapi tengok pengalamannya supaya dalam umur kita, dalam usia kita ni, bukan hanya kita ni nak membahaskan secara ilmiah, tetapi yang lebih penting bagaimana Al-Quran ini masuk dalam diri kita dan sampai dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Masa saya pergi beberapa tahun yang lampau, lama dah, agak lama dah. Masa muda-muda tu, masa muda tu memang lama dah. Nak ceritanya, saya jumpa dengan banyak orang-orang Moro ya. Moro kuih kayu ni pejuang Moro, bangsa Moro. Dulu dia ada MNLF, belum ada maksudnya MILF. Malaysia ada apa, Moro Nation, bangsa Moro. Tapi dia orang semua Islam. Orang bangsa Moro adalah orang Islam. Baik. Nak cerita ni semua yang saya duk mengajar Al-Quran huwa kalamullah ta'ala al-mu'jiz al-munazzal ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi wasitati amin Jibril al-manqulu ilaina bitawatur. Itu definisi yang ulama bagi yang saya bacakan. Ceramah, syarah. Tapi tanya dalam hati, betulkah kau merasai bahawa engkau sedang ada mukjizat yang dengan ada ia melemahkan siapa saja? Agak-agaknya ada kepada itu. Itu persoalan lain. Ilmunya tahu, tetapi Masya Allah tak faham. Kadang-kadang kita faham, kita boleh ceramah pun, tetapi Masya Allah soal hati, soal yang berbeza, keyakinan ya. Baik. Bila saya duduk dengan diorang ni Masya Allah memang muka pejuang tu tak boleh dinafikan lah. Muka pejuang tu Masya Allah tak boleh dinafikan. Ya, muka di sini muka handsome dia lain. Saya duduk sebelum saya kena buat tazkirah ceramah. Partner saya agak lama masa tu, yang duduk di Marawi State University. Di Marawi State University, seorang profesor itu adalah seorang pejuang Moro yang universiti dan kerajaan Filipina tak tahu dia adalah merupakan pejuang Moro yang berjuang dalam hutan Ilucuti. Sebab dia orang ni cerita ni kat keluar kat sini 18 ST. Nampak kat skrin 18 ST, maknanya 18 tahun ke atas dia dengar kita ni sebab cerita ganas. Berjuang dalam hutan, part time mengajar untuk dapat duit, dana digunakan untuk perjuangan dia, waktu lain berperang dalam hutan. Sebab tu saya kata Masya Allah, saya tengok dan berhadapan dengan mereka, bercakap dengan mereka, cakap sebagai seorang pejuang yang sudah benar. Ya, kita ni barulah, oh saya nak berjuang, berjam-jam, yelah, tetapi dia yang betul-betul. Dia Profesor Juma nama dia ni, ya. Orang tak tahu masa perjanjian yang di-arrange oleh Malaysia, kemudian barulah Manila tahu rupanya bahawa dia adalah salah seorang pejuang Moro yang berjuang. Dia telah duduk secara close combat, maknanya pakai tangan, pakai pisau, lebih kurang 200 orang. Hak tembak tak tahu mati, kita tak ada cerita. Close combat. Saya nak cerita ni maknanya Masya Allah, kuatnya, hebatnya dia orang ni, jiwa perjuangan dia orang. Okey? Sehingga bila saya pernah sebelum tazkirah malam tu, saya sembang dengan dia orang. Tengah duduk sembang, tiba-tiba 3 orang yang duduk keliling saya tu menggeletar, shaky. Saya buat tiba-tiba buat kan, macam dah shake. Nampak mata dia orang dah mula macam tu. Saya pun kita kan kadang-kadang buat street tak buat pintu tak ada. Bila dia orang ketagihan kan, dia ketagih tu edik dia sampai tu tinggi dia orang meminta. Dia tak fokus kan, mata dia dah macam berair, dia keluar. Dan saya tengok, inilah Tuhan ni. 3 orang yang duduk dekat dengan saya, macam tu keadaan ni. Dalam beberapa minit, keadaan kembali normal. Dan dia pun minta maaf pada saya atas